Kalau nak tahu kenapa ramai penyimpan emas makin lama makin kaya, jawapan dia mudah je. Sebab emas berjaya tutup nafsu berbelanja. Bila duit kita dah tukar jadi emas, secara automatik nafsu nak berbelanja tu hilang. Pertama, sebab emas tu cantik dan bernilai. Bila kita pegang emas, kita jadi sayang nak jual. Rasa macam nak kumpul lebih lagi, bukan nak lepaskan. Kedua, bila duit dah tukar jadi emas, kita tak nampak nombor duit tu. Duit tu hilang dari fikiran. Kita rasa macam tak ada duit. Padahal emas tu juga duit. Tapi disebabkan bentuknya fizikal dan tak boleh swipe macam kad bank, kita tak terfikir nak belanjakan. Saya tak pernah sekalipun dengar ada orang jual emas je semata-mata nak tukar lansir rumah atau spoiling kereta. Tak pernah. Sebab penyimpan emas ni, mindset dia dah lain. Dia simpan bukan sebab nak belanja, tapi untuk kekalkan nilai dan kekayaan. Jadi kalau anda jenis yang selalu rasa duit cepat bocor, setiap bulan tak tahu habis ke mana, tukar sikit je dulu jadi emas. Lepas tu tengok sendiri macam mana duit anda lebih bertahan. Kalau nak mula simpan emas dengan cara yang betul, follow saya. Saya akan bantu anda step by step dari basic sampai jadi penyimpan emas yang bijak.